Ni je duit nak belanja bulan ni. Harap cukup lah. Yes, boleh beli semua. Stop, saya Humaira, detektif pengguna bijak. Jom, saya ajar 3 tip jimat duit untuk pengguna bijak. Tips pertama, bandingkan harga, jangan main capai je. Tips kedua, baca label dan tarikh luput. Pilih yang selamat dan berbaloi. Tips ketiga, simpan risik dan tahu hak pengguna. Kalau harga dirak tak sama dengan risik, awak berhak bersuara. Jom jadi pengguna bijak, bukan pemboros. Kita detektif pengguna bijak. Bijak belanja, kos sara hidup terkawal. Bye.